Dia tengok pakai teropong. Dia tengok pakai teropong. Oi, nampak ke? Oi, nampak ke dia? Oi. Macam sniper lah, dik. Tak gambar, minta kat gambar. Tak kat gambar. Ya. Bye-bye, dik. Bye-bye, dik. Oh, dia tak ambil orang, tak ada orang naik kat sini. Oh. Komika. Nampak tak? Kau tengok lagi. Teropong lagi cepat. Nampak ke? Tak. Tak embuh. Ada, nampak tu. Tengok lagi. Tu boleh nampak. Teropong lagi cepat. Teropong lagi. Sekejap di sini. Nampak? Ni laju. Apa tu? Gerak? Dedek ke? Dedek yang gerak? Dia gerak ke tapi gerak? Bas. Kaya apa ha? Tapi dapat pas dia tengok tempat terbang je dekat sini tu. Tempat terbang je tak je dek? Okey. Ada satu yang tak dapat helikopter. Dia dah main adik. No, dah nak. Alright. Tak ada orang. Tak ada orang kau bye-bye ni. Dia tengok pakai teropong. Dia tengok pakai teropong. Oi, nampak ke? Oi, nampak ke dia? Oi. Macam sniper lah, dik. Nampak ke? Nampak? Allah. Oh, jangan nanti tembus ke planet Mahrik nanti.
Dia macam lah kau, dik. Power dia, dik. Ada lebih sana tu. Ada dah, dik. Dik. Banyak kita pergi ke dalam ada anak semua pun. Ya ni ada anak semua. Ha. Dia announce kalau ada penumpang. Perempuan kan merokok. Kemudian nampak dedek tengah. Tengok dek, kita tengok. Dengan duduk sini. Auto tu manual. Tak pernah buat orang. Nampak tak? Sayang dia, insya-Allah dia sayang betul-betul, cuma dia tak tunjuk je. Jadi kenapa landasan kereta api ni dia letak batu kat bawah dia? Bak. Nanti mah air tu lah. Batu. Okey. Macam ni. Lagi. Sebab ada pembakaran. Dia nak lebih cepat lagi lah. Sebab nanti gempa bumi. Ha? Nanti bumi pecah. Enggak. Betul. Dia mungkin banyak jawapan yang betul tapi nak yang tepat. Macam kamu cakap apa? Nanti bumi pecah. Jadi belak. Tak. Betul lah. Tak tahu. Sebenarnya memang kau mesti ingat. Tak. Dia sebenarnya orang ingat cakap je lah. Suruh kita orang cakap tak tahu. Tak, dia sebenarnya bila batu ni dia ada banyak ruang-ruang kosong kan, ada rongga-rongga kosong dekat ni kan. Jadi jalan kereta api ni bila kereta api lalu dia satu panas, tu dia bergegar kan. Jadi kalau pakai contoh tanah akan cepatlah proses untuk dia apa orang kata? Bukan dia macam dia Rapi. tanah nanti kita buat macam ni. Apa namanya tu? Proses cepat. Lepas tu kalau tak lama-lama buat, lama-lama ni dia akan jadi mendap juga. Sebab tar ni dia sebenarnya apa ni? Macam satu gumpulan yang dipanaskan, dicair-cair campur dengan batu. Itu dia akan letak dekat jalan, tergelik, itu dia akan sejuk kan. Itu yang kalau lepas buat jalan tanah tak air kan, untuk jadi sejuk dia keras. Macam kalau dekat landasan kereta api, lama-lama dia akan pecah ataupun dia akan memendap kan. Kenapa letak batu? Sebab batu ni dia banyak rongga. Bila bergegar tu, gegaran tu diabsorb oleh rongga-rongga yang ada dalam batu tu. Jadi untuk apa ni, jangka masa panjang landasan tu lebih stabil dan juga tidak ada berlaku pemendapan. Yalah kalau landasan tu luar besi, sini mendap, sini okey. Lama dia akan lari lah kan. That's why. Betul macam saya cakap lah, kalau hujan ke apa, air boleh turun bawah kan. Tak lagi banjir. Kenapa aku pandai macam ni? Abi main tipu. Term of sign tak sampai. Ha? Term of sign tak sampai. Kamu tak sampai. Kamu kalau aku cakap macam mana pun kamu bukan tangkap pun. Term of sign. Kenapa dek? Betul kan kan? E. Engine. IKEA.
depan belakang ada kepala lah. Ha, ada tepi. Kepala tu belakang. Ada angin lemak tak? Tak. Oh, kita pergi dulu. Oh, kita pergi jatuh. Pergi jatuh. Kenapa tak? Ya, ah. Nak pergi ke sini. Panggil abang. Ani dah kereta api. Cakap bahasa Melayu lah, dek. Kan, lambat lagi ni. Nak balik. Kita. Dengar. Apa tu? Kenapa goyang? Monyet. Abang kena rakam dia pergi lagat. Ha? Abang kena rakam dia lagat dia. Ada tak ke? Ni apa? Kuat. Adik. Gelak. Abang di mana, bang? Abang pergi abang ni. Kejap lah. Apa Abang, cepatlah. Daripada semua kita biasa. Sebab dah rasa. Bakar rumah kau pun banyak pisu. Habis nak. Yang kata tak boleh. Hujan. Cepat, air nak turun cepat. Hujan. Oi, lebat. Dah. Oi. Dah, dia dah lebat dah. Oi. Jom, nak ke meja sikit. Ya. Habis kau jangan. Kita kembal-kembal kita lupa dia. Ya, dia pun relax je dekat situ, tak sedar. Kebetulan ada kereta api bersama-sama kereta api. Hujan ni dek. Okay, kita dah habis dah tengok kereta api. Bila kita pergi lagi, okey? Kita api dah ada lah. Tengok dalam kereta. No, dia nak teropong. Oh, ya ke? Aku ingat kan dah. Kita dah selesai healing dekat KTM apa ni, stesen KTM KKB sebab hujan. Tengok kan, dah gelap. Dah gelap, dah hujan, dah renyai. Jadi kita tutup, kita balik. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.